Imu dan Loki finally clash dan menariknya hanya di sebuah panel yang kecil kita dapat lihat bagaimana dahulunya Imu mempunyai hubungan yang rapat bersama Joy Boy. Sama-sama ketawa sambil Imu mengetengahkan ideologinya bahawa dunia bergembira apabila di bawah kekuasaan. Nah, apakah agaknya hubungan antara mereka dan apa yang terjadi sehingga percanggahan ideologi mereka membawa kepada perang sepanjang 900 tahun. Okey, terlalu banyak detail-detail ilmu yang perlu dibahaskan. Kalau sebelum ni aku bahas pasal fizikal luaran dia secara general yang diinspirasi dari sosok syaitan, awan hitam, Hagoromo dan tatu dia yang seakan circuit board. Now aku nak fokus kepada satu-satu ciri ilmu dan macam biasalah berfikir dan berteori based on that. Imu mempunyai outfit yang sangat kompleks, even dia berlengging. Overall, Imu terlihat mengenakan tali pinggang dan seluar seperti penduduk Elbaf. Malah, tali pinggang Imu sangat mirip dengan sosok Nika yang berwarna hitam yang setakat ni dah 2 kali ditunjukkan dalam Arc Elbaf. Pertama, ketika salah satu mimpi ngeri kanak-kanak Elbaf dimanifestasi sebagai Nika hitam, dan kedua ketika Yarul menceritakan bahawa dahulunya Nika pernah bertarung melawan Ragnir dan God of War. Walaupun outfit dan warna Nika kelihatan sama dalam kedua-dua versi ini, namun Nika Nightmare mempunyai janggut yang agak panjang dengan senjatanya sebagai perisai yang berduri dan pisau, sedangkan Nika yang digambarkan oleh Yarul tidak mempunyai janggut dan senjatanya pula adalah perisai dengan logo cross dan pedang. So, adakah kedua Nika ni merujuk kepada sosok Nika yang sama atau adakah mereka sosok yang berbeza? Okey, bukan hanya dua sosok ni tapi persoalannya, adakah kesemua Nika yang pernah ditunjukkan adalah sosok yang sama? Nah, dalam minggu teori aku sebelum ni yang korang boleh tengok dekat link belah atas kanan dan dalam komen, aku teorikan kalau setelah dunia pertama, Earth God cuba mencipta Sun God berkali-kali dengan tujuan untuk orang kata show off his dominion atau nak menunjuk-nunjuk kekuasaannya dan menjadikan Nika sebuah sosok yang boleh dikatakan sebagai maskot Dewa Matahari dan kebebasan di dunia berada di bawah naungannya. Selari dengan model geosentrik yang dipercayai oleh sebilangan besar masyarakat kuno sebelum abad ke-17, di mana mereka percaya kalau bumi berada di pusat alam semesta dan di orbit planet lain, bukannya matahari. Tapi sebaliknya, dalam teori ni mataharilah yang mengelilingi bumi. Nah, ini membawa kita kepada teori kalau Nika yang merupakan personifikasi kepada matahari dahulunya berada di bawah naungan Earth God, sehinggalah kelahiran Joy Boy yang telah cuba merubah hierarki antara mereka dapat kita paralelkan dengan kemunculan model heliosentrik pada abad ke-16 yang diperkenalkan oleh Nicolaus Copernicus yang menerangkan bahawa matahari yang berada di pusat alam semesta kita dan di orbit planet-planet lain. Bagaimana Joy Boy telah cuba diangkat menjadi raja adalah bagaimana kepercayaan yang berpusatkan kepada teori geosentrik tadi telah diganti oleh kepercayaan yang berpusatkan teori heliosentrik. Apa yang membuatkan Imu sebagai personifikasi bumi dalam teori ini adalah satu simbol yang digunakan Imu. Simbol yang kita lihat pada perjanjian Covenant adalah sangat mirip dengan simbol bumi yang diperkenalkan oleh Yunani kuno. Yes, simbol cross dan bulat ni. Aku percaya simbol ni jugalah yang cuba dicipta World Government sejak lebih 700 tahun lepas dengan membangunkan 4 buah jambatan gergasi yang menuju entah ke mana. Yes, what if 4 jambatan misteri Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf dan Bourbon Wolf sebenarnya dibina untuk membentuk satu bulatan gergasi di sekeliling pertembungan antara Red Line dan Grand Line untuk melengkapkan bentuk simbol bumi dan dipersembahkan kepada Raja Bumi One Piece itu sendiri, Saint Nerona Imu. Boom! So, ini membawa kepada persoalan tadi di mana adakah sosok-sosok Nika yang diperkenalkan sepanjang siri One Piece merupakan sosok yang sama? Obviously, jawapannya adalah tidak. Aku percaya silhouet pertama Nika yang diperkenalkan oleh Who's Who dalam Arc Wano adalah Nika yang diceritakan dalam Harley Text Dunia Pertama rangkap keempat, di mana di saat mereka yang diperhambakan berdoa, Dewa Matahari telah muncul. Silhouet yang kelihatan hanya memakai cawat
dari daun ni seolah-olah ia berasal dari hamba tu sendiri. Silhouet nikah kedua adalah bentuk Joy Boy yang Vegapunk ceritakan melawan 20 aliansi kerajaan sebelum abad kekosongan ketika Arc Egghead. Nah, bila masuk je Arc Elbaf, kita diperkenakan dengan 4 lagi bentuk nikah. Bentuk nikah ketiga adalah bayangan nikah yang dibayangkan oleh Yarul saat menceritakan penglibatan nikah dalam kehancuran dua dunia sebelumnya. Aku percaya ada dua kemungkinan bagi siapakah nikah ni. Pertama, nikah ni kemungkinan juga adalah Joy Boy. Dan kedua, yang mana ini adalah pendapat yang aku lebih suka, what if sosok nikah yang dibayangkan Yarul ni adalah Luffy sendiri, atau dengan kata lain, Luffy masa depan. Kerana Yarul juga telah mention Harley Text saat membayangkan nikah ni, dan Luffy basically adalah dewa matahari yang telah diceritakan dalam dunia ketiga teks tersebut. So maknanya nikah keempat yang mana adalah bentuk nikah yang sama tapi telah dipahatkan ke dalam mural di pohon Adam adalah ramalan bagi apa yang bakal berlaku di masa hadapan. Bentuk nikah kelima pula adalah mimpi ngeri kanak-kanak Elbaf yang telah dimanifestasi melalui teknik Gillingham. Aku percaya bentuk ni hanyalah rupa bentuk nikah sebagai dewa matahari yang membawa kepada kehancuran yang telah dibayangkan oleh kanak-kanak Elbaf, manakala bentuk terakhir nikah yang ditunjukkan melawan Ragnir dan God of War adalah nikah yang aku katakan dahulunya cuba dicipta Earth God yang dihantar ke Elbaf untuk menakluk negara tersebut. Dan alasannya kerana nikah yang melawan God of War ni memakai perisai dengan simbol Earth God yang kita bahas tadi. Tapi kalau diperhatikan, nikah ni tidak mempunyai selendang awan Hagoromo yang menjadi ikonik kepada bentuk nikah Luffy dan silhouet Joy Boy. Bermakna nikah ni tidak berjaya mencapai awakening. Macam aku cakap tadi, Earth God cuba berkali-kali untuk mencipta nikah dengan kemampuan teknologinya. Namun berkali-kali tu jugalah mereka telah gagal sehinggalah akhirnya The Destined Boy, budak yang ditakdirkan Joy Boy, telah berjaya dihasilkan. Kenapa aku istilahkan sebagai dihasilkan? Sebab Joy Boy bukan lahir secara normal, melainkan Joy Boy adalah the real first ever perfect clone. Namun keberhasilan eksperimen ni bukanlah satu kebetulan semata-mata, melainkan dengan bantuan Ras dengan kepakaran teknologi super canggih yang turun dari bulan. Yes, debirkan. Mural di bulan telah memforeshadowkan kepakaran mereka dalam modifikasi humanoid, dan mereka juga telah mencipta automata. Okey, kalau korang nak dengar teori ni dengan lebih mendalam, korang boleh tengok video Megateori aku. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.